Waalaikumsalam. Boleh tak Datuk ceritakan sikit kepada kami apakah latar belakang dan sejarah sebagai Timbalan Ketua Polis Negara dari awal pelibatan sebagai anggota polis PDRM? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali selamat datang ke Bukit Aman dan selamat berkenalan antara PDRM dengan apa tadi? Lembaga Kesedaran Pencegahan Jenayah. So pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak lembaga kerana mewar-warkan ataupun meng-highlightkan apa ni tugas dan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia kepada masyarakat. Saya masuki polis pada tahun 84. Selepas latihan saya ditukarkan balik ke Kedah, negeri asal saya. Dan saya bertugas di dalam sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah selama saya ingat 9 tahun di Sungai Petani di daerah Kuala Muda. Kemudian apabila saya dinaikkan pangkat, saya bertukar ke Alor. Saya sebagai pegawai terus yang berjaga menumpukan perhatian kepada jenayah-jenayah berat seperti samun, bunuh dan sebagainya. Kemudian saya ditukarkan ke Pulau Pinang. 4 tahun di Alor, saya tukarkan ke Pulau Pinang sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Georgetown, lebih kurang 2 tahun setengah. Kemudian daripada Georgetown atau Timur Laut, saya ditukarkan sebagai Ketua Polis Daerah di Seberang Berai Tengah atau Bukit Bertajam, dikenali Bukit Bertajam. Kemudian daripada Bukit Bertajam lebih kurang 6 tahun sebagai Ketua Polis Daerah, saya ditukarkan ke Bukit Aman. Dan ketika itu saya ditugaskan sebagai Timbalan Pengarah 3 Bukit Aman yang bertanggungjawab berkaitan dengan penyiasatan kes-kes narkotik. Kemudian 4 tahun lebih kurang saya ditukarkan ke Sabah sebagai Ketua ataupun Putrajaya Polis Sabah. Lepas lebih kurang 4 tahun saya ditukarkan ke Bukit Aman sebagai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik yang bertanggungjawab menguruskan soal-soal segala isu berkaitan dengan kegiatan pengedaran, penagihan, pencegahan dadah dalam negara kita. So, lebih kurang 4 tahun juga saya sebagai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, saya ditukarkan, saya dinaikkan pangkat sekali lagi dan sekarang sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Pada sekejap, setahun. Okey, baiklah. Okay. Sebagai Timbalan Ketua Polis Negara yang baru, apakah misi dan visi atau perancangan selepas dilantik? Okey. Pertama sekali, sebelum saya jawab, kita kena tahu apakah tugas dan tanggungjawab polis mengikut akta dari dulu. Kalau kita merujuk kepada Seksyen 3 bracket 3 Akta Polis 1967, digariskan 5 tugas utama jabatan polis ini. Yang pertama, dia cakap soal menjaga keselamatan negara. So kalau kita tengok keselamatan ini begitu luas. Menjaga keselamatan ini bermula daripada pertama menjaga kedaulatan negara.
daripada serangan daripada luar. Ini tugas ini ditanggung bersama oleh Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Itu di dalam keadaan peperangan, dalam keadaan di mana berlakunya serangan atau penyusupan musuh-musuh daripada luar. So kita membantu pihak tentera. Itu pertama. Yang keduanya, itu dulu. Sekarang ni kalau kita lihat, tidak ada negara yang menyerang negara lain. So maka kita ancaman daripada luar, kalau nak dikira daripada kebarangkaliannya, adalah agak rendah. So ancaman selepas ini datang daripada dalam negara kita. Dia panggil internal threats. Sebab itu Polis Diraja Malaysia ni diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. So ancaman keselamatan sekarang ini datang daripada dalam negeri. Kalau kita tengok sejarah Polis Diraja Malaysia itu, dia pertama datang, mula-mula kita diuji dengan pemberontakan senjata oleh Parti Komunis Melayu. Di mana ini masalah dalaman, ya. Tanggungjawab utama ada untuk mengurus masalah dalaman ini adalah Polis Diraja Malaysia. Kemudian sebab itu kita berjaya mengalahkan apapun memaksa Parti Komunis Melayu untuk meletak jabatan, meletakkan perjuangan senjata mereka. Kemudian kita menghadapi ancaman baru. Ancaman baru ketika itu, selepas itu adalah berlakunya konflik, racial konflik, konflik perkauman yang berlaku pada 1969. Dan kita juga berjaya menguruskan masalah konflik perkauman yang berlaku dalam negara kita. Dan sejak pada itu kita tengok berlakunya pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dalam negara kita. So puncanya kerana tidak ada ancaman yang ketara daripada dalam negara kita. Kemudian pada tahun 80-an, ujung 80-an, awal 90-an, negara kita telah berjaya membangunkan ekonomi kita. Dan kita menghadapi satu lagi ancaman yang bentuknya berbeza daripada sebelum ini, iaitu ancaman ataunya peningkatan kes-kes jenayah yang dilakukan oleh penjenayah di dalam negara kita. Selepas itu kita nampak berlaku peningkatan dalam kegiatan dadah. Itu fokus kita di dalam menangani menguruskan masalah dadah dalam negara kita. Sampaikah ke tahun 2000 kita tengok ancaman. Kalau dulu jenayahnya datang daripada kes-kes jenayah kekerasan harta benda, kita tengok apabila kita maju, terdapat ancaman daripada jenayah komersial. Berlaku kes-kes penipuan, pecah amanah dan sebagainya, atau dipanggil dengan white collar crime. Dan sekarang ni kita masuk ke era baru. Era baru dikata masih ada lagi, kita masih berhadapan dengan jenayah biasa, conventional crime, pecah rumah, curi, samun, pergaduhan. Kita juga menghadapi jenayah baru dalam bentuk cyber dalam dunia IT ini. Banyak penipuan tidak lagi macam dulu, tapi menggunakan teknologi. Pada masa yang sama kita dapati berlaku jenayah dalam bentuk baru, menghasut, menaburkan fitnah, membuat dakwaan-dakwaan yang tertentu yang mempunyai agenda mereka sendiri, yang dibuat oleh mereka mempunyai agenda mereka sendiri. Seperti kalau kita tengok baru-baru ni macam-macam isu fitnah, isu-isu
hasutan timbul. Dan di dalam dunia moden ini nak satu fenomena baru yang juga berlaku, yang dulu jarang kita hadapi. Sekarang ni kita berhadapan dengan dulu dipanggil perhimpunan yang haram. Masyarakat sekarang ini lebih suka menyuarakan pandangan mereka, berkumpul beramai-ramai, dan kadang-kadang kita takuti masalah ini akan bertukar, akan menjadi daripada perhimpunan biasa ni akan menjadi rusuhan dan sebagainya. Itu pertama, ya, menjaga keselamatan negara, tugas polis yang pertama. Yang keduanya, memelihara undang-undang dan ketenteraman awam. Yang ketiganya, tugas kita adalah untuk mencegah jenayah. Yang keempatnya, mengesan menangkap dan mendakwa penjenayah. Dan yang kelima adalah untuk mengumpul risikan keselamatan. Ini asasnya 5 tugas polis. Kalau kita lihat kelima-lima ini, saya dapat rumuskan di antara kepada yang lebih precise. Pertama, menjaga keselamatan negara. Yang keduanya, memelihara undang-undang dan ketenteraman. Yang ketiganya, bila kita cakap mengumpul risikan keselamatan, mengesan, menangkap dan mendakwa, saya panggil kesemua ini, para 3, 4, 5 ini sebagai satu proses penguatkuasaan undang-undang. So, secara umumnya tugas polis ini dapat diringkaskan kepada nombor 1, secara dasarnya menjaga keselamatan negara. Yang keduanya, memelihara undang-undang dan ketenteraman. Dan yang ketiganya, menguatkuasakan undang-undang. So, kalau kita tengok tugas polis ini, kalau kita analisa betul-betul dalam akta itu ada dua. Satu, peringkatnya dia dipanggil reactive policing, tindakan reaktif, iaitu apabila orang berlakunya insiden, kita menjalankan siasatan, kita mengesan, mengumpul risikan, kita mengesan yang kena, kita menangkap. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada juga satu peranan lain yang dipanggil proactive policing. Itu dijelaskan di para 1 dan 2 tadi, menjaga keselamatan dan memelihara undang-undang dan ketenteraman. Ya. Apa maksud memelihara undang-undang? Kalau kita kata bila berlaku kita ambil tindakan, itu reaktif, ya. Itu menguatkuasakan undang-undang. Memelihara undang-undang ni termasuklah tindakan kita panggil tindakan-tindakan polis memberi penerangan kepada masyarakat tentang wujudnya undang-undang yang ada, supaya masyarakat sentiasa mengawal tindak tanduk mereka di dalam lingkungan undang-undang yang ada itu. So, baik, sebagai timbalan kita polis negara, tanggungjawab saya yang pertama adalah untuk memastikan bahawa negara ini selamat dari segala bentuk ancaman, luaran ataupun dalaman. Memastikan bahawa masyarakat di dalam negara kita ini dapat melakukan segala aktiviti harian mereka tanpa merasa takut, tanpa merasakan tanpa merasa takut lah, ya, merasa takut dan yakin bahawa segala aktiviti yang mereka akan atau hendak lakukan itu berjalan dengan lancar. Memastikan bahawa
mereka yakin anak-anak mereka boleh pergi ke sekolah dan pulang dengan selamat, memastikan bahawa rumah yang ditinggalkan tidak berlaku, tidak ada orang yang mencuba, memastikan bahawa memastikan bahawa itu je ya. Berkenaan dengan isu aktiviti di alam cyber ni, macam mana Datuk boleh lihat atau beri jaminan lah untuk orang-orang masyarakat dekat luar sana tu untuk merasakan perkara tu salah untuk mengunggut atau membuat fitnah di alam cyber, dan apa yang perlu kepercayaan terhadap PDRN untuk rasa diri dia selamat. Okey, macam inilah ya. Apakah jenayah-jenayah yang berlaku, yang dilakukan melalui cyber? Ini pertama sekali penipuan, segala bentuk penipuan ya. Mempengaruhi orang dan sebagainya. So dan apa juga maklumat yang nak disampaikan. Kerana kalau kita tengok alam cyber ni, yang pertamanya cara modus operandi dia adalah untuk menyampaikan maklumat. Kemudian daripada maklumat yang disampaikan, dan mereka tengok aktiviti sama ada dia boleh jadikan ianya sebagai satu jalan untuk mewawarkan apa juga produk dan sebagainya, mempengaruhi orang dan sebagainya. Soalan cyber ni berbeza dengan zaman saya dulu, di mana jenayah yang berlaku secara confrontation. Di alam cyber ni cara dia mempengaruhi orang supaya percaya. Bila orang percaya, mungkin di situ mereka akan, kalau ada niat yang tidak baik, mereka akan melakukan apa saja yang dikatakan menyalahi undang-undang. So kita cakap soal alam cyber ni, kita cakap soal teknologi ya. So pihak polis mempunyai pertama teknologi yang cukup untuk mengesan mereka-mereka yang terlibat sekiranya mereka telah melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Yang keduanya, kita mempunyai kepakaran. Kita telah latih pegawai kita untuk menggunakan segala teknologi ada ya, untuk ekstrak, mengumpul, menganalisa maklumat yang terdapat di alam cyber. So masyarakat tak payah bimbang ya. Apa yang saya nak tekankan di sini, di dalam dunia hari ini, di mana masyarakat lebih menekankan kepada isu-isu hak asasi manusia, isu-isu untuk bersuara ya. Ini yang ditekankan oleh masyarakat hari ini, dan dengan adanya alam cyber ataupun internet punya fasiliti ini, masyarakat menggunakan sepenuhnya sistem ataupun sistem yang ada, internet yang ada, untuk menyuarakan apa juga pandangan mereka. Tapi saya perlu ingatkan, there is no, bahasa orang putih kata, there is no absolute freedom in this world. Itu makna kata apa juga kebebasan hakiki tidak ada. Yang ada adalah kebebasan yang terkawal. Kalau kita nak menyuarakan pandangan kita, pastikan pandangan ini berada di dalam lingkungan undang-undang yang ditetapkan. Ya. Kalau kita menghasut seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, atau kita menghasut orang itu untuk menentang kerajaan, maka ia adalah salah. Terutamanya
kalau kita cakap soal keselamatan, ia adalah melanggari akta hasutan yang ada. Kalaulah dia nak menyebarkan pandangan terhadap seseorang, pastikan pandangan yang nak disuara tu mesti berlandaskan fakta-fakta yang tepat. Mestilah tidak dengan niat untuk mengaibkan seseorang tu. Kalau ia melakukan sengaja mengaibkan orang itu dengan fakta-fakta yang salah, so ia adalah melanggari undang-undang, terutamanya di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, iaitu di bawah tajuk memfitnah orang. Ya. Okay. Soalan seterusnya, PDRM merupakan sebuah pasukan keselamatan yang kuat dan sangat diperlukan. Macam mana kerjasama antara polis dengan pihak awam? Pertamanya, saya nak melihat kita tengok anggota kita dulu. Sebelum kita lihat di luar jabatan, lebih baik kita fokus kepada apakah yang harus kita buat dalam menguruskan sumber manusia yang ada di dalam PDRM itu sendiri. So, pertama sekali saya rasa sebagai pasukan keselamatan, pegawai-pegawai di dalam ataupun anggota-anggota Polis Diraja Malaysia ini mesti memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan dapat menghayatinya. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka mestilah memperlihatkan ketaat-setiaan yang tinggi, mempamerkan loyalty yang tinggi kepada pasukan. Yang ketiganya, kita nak pastikan bahawa anggota-anggota kita mempamerkan tahap disiplin yang tinggi. Satu, memastikan mereka memegang kepada nilai-nilai murni, siaga, ya. Rajin, komited, sentiasa nak membantu, sentiasa memberi khidmat, sanggup melakukan tugas tidak kira masa, keadaan, bila. So, itu kita nak lahir. Mana kata kita nak lahirkan pasukan yang mempunyai anggota-anggotanya yang sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan dapat memahami tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik. Itu pertama. Ya. Bila kita dah ada anggota-anggota kita telah memiliki anggota-anggota yang berwibawa, dan baru kita nak lihat bagaimana kita nak bekerjasama dengan masyarakat di luar. Ya. Sebab bila kita cakap soal jenayah, kita cakap soal ini penyakit sosial. Jenayah adalah satu penyakit sosial dan ubatnya adalah datang daripada masyarakat itu sendiri. PDRM ini merupakan lead agency saja untuk menangani masalah penyakit sosial ini. Okay, kalau kita lihat, kita kaji profil penjenayah, siapa yang melakukan jenayah, ragut, samun dan sebagainya. Kalau kita kaji, kita dapat melihat yang pertamanya, mereka yang tahap pelajarannya rendah. So, education memainkan peranan penting. Kita jarang jumpa orang yang keluar universiti commit crime. Kalau dia terlibat dalam jenayah bentuk lain, jenayah yang white collar. Kalau kita cakap soal jenayah curi, jenayah bergaduh dan kita dapati jarang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai tahap pelajaran yang itu bermakna kata
masyarakat yang terlibat di dalam jenayah kekerasan, jenayah mencuri harta benda ini adalah mereka yang tahap pelajarannya tidak begitu tinggi. Itu pertama. Kalaulah tahap pelajarannya begitu didapat di taraf pelajaran mereka dinaikkan, saya rasa akan berkekuranganlah masalah jenayah kekerasan dan harta benda ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka yang terlibat dalam jenayah ini terdiri pada mereka-mereka yang dibesarkan di dalam keadaan yang tidak begitu kondisif, ya. Di pasar, mereka anak-anak jalanan yang ibu bapa mereka tidak mengambil tahu hal apa yang mereka lakukan, tidak ada pendidikan. Tadi pelajaran pendidikan, kita dapat itu. So mereka yang terpinggir ini, mereka yang terpinggir inilah yang banyak terlibat di dalam jenayah. Yang keempatnya, yang ketiganya, mereka kadang-kadang ada juga penagih dadah ini menyumbangkan kepada melakukan jenayah. Atasi masalah-masalah yang saya nyatakan tadi. So saya berpendapat jenayah dapat dikurangkan. So skop tanggungjawab ni kita tengok luas. Polis fokus kepada penguatkuasaan undang-undang, ya, dan memberi kesedaran kepada masyarakat, memberi penerangan kepada masyarakat tentang keadaan di suatu tempat itu. So masyarakat juga harus memainkan peranan mereka. Ibu bapa harus mendidik anak-anak, guru harus menyemaikan nilai-nilai murni di kalangan pelajar dan sebagainya. So kita merasakan dalam memerangi masalah jenayah ini bukan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia 100%. So akan undi kepada penyelesaian masalahnya dalam masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendiri, di mana polis memainkan peranan utama. So harus ada sokongan daripada ahli-ahli masyarakat, ibu bapa, ketua-ketua kampung, NGO dan sebagainya. Semua orang. Adakah Datuk Seri rasa masyarakat ini sedar akan sebenarnya peranan itu terletak pada diri? Kalau ketika kita melihat dulu banyak polis fokus, 15 tahun dulu polis banyak fokus kepada reactive policing, ya, menguatkuasakan undang-undang. Tetapi kita tahu bahawa kita telah nampak bahawa ia harus ada aktiviti lain untuk komplement, untuk melengkapkan tindakan penguatkuasaan undang-undang. Sebab itu kalau kita tengok sejak beberapa tahun yang lepas, 2-3 tahun yang lepas, polis telah menubuhkan satu jabatan baru, itu Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, di mana antaranya tanggungjawab ini, jabatan baru ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang peranan-peranan yang harus dimainkan. Dan jabatan ini juga bekerjasama dengan NGO yang ada, ketua-ketua masyarakat, jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Perpaduan Masyarakat. Kalau dulu kita ada rukun tetangga, kerjasama kita dengan Rela, kerjasama dengan JPAM, kita buat kerjasama dengan Angkatan Tentera. Kerana ini juga ahli-ahli masyarakat yang harus dibawa bersama-sama. Kita beralih ke soalan yang lebih statistikal sikit. Bagaimanakah kadar jenayah pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Okey, kalau kita lihat salah satu daripada ukuran kejayaan Polis Diraja Malaysia adalah melalui
statistik jenayah. Ya. Kalau kita lihat statistik jenayah, kita bagi tahun 2013 dan 2014. Kalau pada 2013 kita ada sebanyak 147,062 kes. Tetapi tahun 2014 jenayah menurun kepada 128,544 kes seluruh Malaysia. So kalau kita meneliti daripada angka ini, ia melihatkan penurunan sebanyak 12.6%. Kalau kita ambil sebagai contoh jenayah pecah rumah, 2013 sebanyak 23,317 kes. Tahun 2014 hanya sebanyak 20,582 kes. Penurunan sebanyak 2,735 kes atau 11.7%. Ini salah satu daripada kita nak kata dia variables yang menunjukkan kejayaan polis tu. Saya melihat bukan saja jenayah, ya. Yang penting jenayah itu turun. Tapi yang lebih penting, sama ada masyarakat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi oleh polis. Ia dinilaikan dari beberapa aspek. So, adakah pihak polis ini mudah untuk dihubungi? Itu pertama. Ya. Maksud saya mudah dihubungi ni, bolehkah mereka kalau ada masalah dapat berhubung dengan polis dapat turun memberi perkhidmatan, nasihat dan sebagainya. Adakah masyarakat ni berpuas hati dengan apa yang pihak polis telah lakukan? Dengan kita tengok daripada rondaan, dari segi perjumpaan polis, hubungan polis dengan orang ramai, sama ada polis ini mesra ataupun mudah untuk masyarakat berhubung dan mengadu masalah mereka. Sama ada polis ini prihatin terhadap masalah-masalah yang berlaku. Sama ada polis ini begitu responsif, bermakna kata kita bertindak sebaik saja laporan atau aduan dibuat kepada kita. So kita sekarang ini pun tengah buat survey. Daripada mangsa-mangsa ni, kita pergi jumpa di bawah mereka-mereka yang telah jadi mangsa polis, kita interview apa masalah dia sekarang, dia berpuas hati ke tidak, bagaimana keadaan dia, rasa persepsi dia sekarang dan sebagainya. So secara keseluruhannya, salah satu ukuran kejayaan polis adalah melalui statistik. Dan selain daripada itu, saya hendak juga pihak polis kita memperlihatkan atau mengamalkan ciri-ciri yang saya nyatakan tadi. Seorang pegawai polis yang begitu prihatin, seorang pegawai polis yang begitu responsif, seorang yang pegawai polis yang mudah dihubungi, mesra untuk dihubungi, dan seorang pegawai polis yang sentiasa dekat pada masyarakat. Tu, kalau nak tanya apa visi saya nak nyatakan kita nak jadi negara kita ini sebagai antara negara yang selamat di dunia. Ini bukan satu yang mustahil. Kita nak jadi the top 10 country in the world yang selamat, seperti negara Jepun, seperti negara di sebelah Skandinavia. So untuk capai ke tahap ini, kita nak pastikan bahawa
sumber manusia kita, kompetensi kita berada di tahap yang minimal, yang maksimal, ya. So maka kata kita kena memastikan bahawa pegawai-pegawai kita memiliki ciri-ciri yang saya nyatakan tadi, berpegang kepada nilai-nilai mengamalkan kepada nilai-nilai murni. Pegawai kita mempunyai kecakapan yang diperlukan. Okay. Untuk pengetahuan Datuk Sri, lembaga di bawah kami ada, kami ada menerbitkan TV Suara Pengguna. Suara Pengguna. Dalam slot-slot dalam TV Suara Pengguna ni ada juga kita selitkan dengan slot respect untuk keselamatan pengguna, tips-tips bagi mereka. Jadi kami juga bertujuan untuk melindungi pengguna dengan menawarkan kepada mereka slot-slot seperti untuk belian online. Jadi lebih selamat bagi kita jaminan untuk benda itu bukannya perkara yang tipu. Jadi apakah pendapat usaha yang saya kata ini satu usaha yang baik, ya. Satu pendekatan daripada NGO, ya. Satu, saya kata kalau polis mungkin penerimaan kesediaan mereka untuk menerima apa yang dikatakan oleh polis itu adalah tidak sebaik apa yang dibawa oleh NGO. Mana kata masyarakat lebih mudah untuk menerima pandangan, nasihat daripada NGO, daripada badan-badan lain, daripada polis. Kerana polis ni terlibat. Sudah semestinya masyarakat beranggapan bahawa polis ni akan bercakap untuk menonjolkan keupayaan mereka dan sebagainya. Kita perlukan orang yang ketiga, pihak yang berkecuali untuk memberi pandangan-pandangan ini. So apa juga inisiatif yang dibuat oleh mana-mana NGO, mana-mana badan yang bukan badan kepolisian dalam usaha kita untuk membawa untuk menyedarkan masyarakat ke arah menjadikan kawasan atau negara ini satu tempat yang selamat. Saya rasa adalah sesuatu yang amat kita alu-alukan, dan kita sentiasa terbuka untuk membantu, ya, mana-mana juga NGO yang berusaha ke arah mewujudkan keadaan keselamatan ini, ya. So anda sedang menonton TV Suara Pengguna yang membawa mesej-mesej yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan dalam negara kita. Okey, terima kasih.